Sudah mari? Sudah mari? Sudah mari? Ke ada apa? Substitute player. Call. Tapi tak apa. Kalau sedang kita menunggu keputusan juri ni, kita dengar celoteh saja. Okey. Kita cakap tadi pasal Lingzi, kita cakap tadi pasal penyakit. Dia, contohnya penyakit kanser lah katakan kan. Penyakit ini kita jangan ambil ringan sebab terutamalah macam kanser dan penyakit berat lah macam darah tinggi, kencing manis apa semua kan. Jangan ambil ringan sebab benda itu perlu ditangani. Dan lain cara dia besarkan tubuh badan dia. Jadi bila lain cara besar tubuh badan dia, perawatan ataupun penyelesaian dia tak sama dengan orang. Setengah orang mungkin okey, kopi settle. Ada saya pernah dengar downline saya seorang tu kencing manis settle dengan kopi je boleh, tapi tak semua benda boleh settle dengan kopi kan. Kena ada orang kata apa, benteng yang kuat yang datang daripada produk-produk asas Lingzi tu. Dan kalau dah ada penyakit tu secara betul, macam dah acute diabetic ke kanser ke apa, carilah ETL. Cari ETL. Yang itu yang lebih banyak memberikan jaminan kita nak jadi sembuh. Ya, okey, macam mana? Putusan? Dia dah masuk dah. Maknanya saya kena celoteh lagi. Boleh cerita. Jadi itulah yang kita dapat daripada syarikat ini. Apa yang kita dapat dari syarikat ini adalah alternatif penyelesaian yang datangnya bukan daripada sistem alopati. Tahu ya sistem alopati? Alopati ni Western medicine lah. Dan semalam kami ada lakukan kita punya weekly meeting lah, group kami ya. Group kami ada buat weekly meeting. Kita ada dapat saya dah start cerita lah kami. Warna datang tapi saya cerita lagi. Okey. Kita ada dapat satu jemputan yang pernah bekerja dengan syarikat farmaseutical. Dia adalah seorang ahli kimia di syarikat farmaseutical. Jadi cerita orang dalam ni dapat best ni. Dia kata dia lah, ubat-ubatan kebanyakannya asalnya daripada petrochemical. Petrochemical ambil daripada minyak yang digali. Bayangkan minyak itu last sekali jadi ubat yang orang makan. Dan cara nak ubah benda tu jadi ubat dia, sebab bukan minyak tu dah sebenarnya. Kimia, unsur-unsur kimia ada dalam tu yang boleh ditarik dan dikeluar menjadi benda-benda lain. Tapi nak ubah dia menggunakan very strong active solvent dia panggil. Yang active solvent ni dicampur dengan benda tu nak jadi benda lain. Bila kita makan active solvent ni masuk juga, dia hara ke dalam badan. Dan kalau kita makan ubat-ubat seperti ini secara jangka panjang, maka dia akan beri mudarat. So kita carilah benda yang lebih selamat. Cari benda selamat. Kat mana cari? Sini ada, InsyaAllah. Okey, di Syuahu. Okey, kita teruskan dengan testimoni kita yang kedua daripada Puan Liza Tauri. Dan panas lagi tempat duduk tapi kita sila persilakan juga. Dengan segala hormat dan dipersilakan. Okey, kalau boleh duduk ya. Assalamualaikum, selamat petang. Sorry lambat sikit. Tak adalah saya testimoni yang macam gempak-gempak tu, tak adalah. Just yang saya boleh share, since saya join Syuahu awal tahun hari tu, yang betul-betul saya amalkan daripada awal tu sampai sekarang, tak pernah miss satu hari pun kopi CEO lah. Kopi CEO tu mula-mula yang masa saya consume sebab sihat saja, kalau awal-awal tu dia kata ambil banyak sikit pun tak apa, dia kata. So sehari tu saya biasa ambil dalam 4 ke 6 secik sekali bancuh. And then sekali bancuh saya jarang bancuh 1 secik, saya memang bancuh 2 secik untuk sekali bancuh. Lepas tu barulah saya bergerak pada lain-lain produk dalam Syuahu, yang kita punya Lactoberry. Lepas tu yang dia punya Yukian tu saya dah pernah try, Jiaho, YKI, YKB. Lepas tu ada lagi satu, 4 yang saya dah pernah try untuk Yukian tu.
Untuk yang kopi tu yang saya boleh bagi testimoni, yang saya perasan lah untuk diri saya, walaupun kita makan, dia jadi macam cepat kenyang. So kita makan sikit je kita dah rasa kenyang. Lepas tu makan, tapi badan tak ada lagi lah, taklah kurus sangat. Sebabnya yang saya masa mula saya join awal tahun hari tu, berat saya dalam 57, 58. Tapi saya 57, 50 saya dah rasa insecure. Sebab kalau macam lebih daripada 55 pun saya dah rasa macam mengah-mengah macam tu. So sekarang ni macam berat saya maintain dalam, dia main dah 53, 54, 55 macam tu je. Lepas tu bab craving sugar, yang ni saya memang perasan, walaupun saya memang bukan peminat makanan manis, tapi bab craving sugar tu saya memang perasan. Saya makan, even dia ada rasa craving nak makan benda-benda manis, tapi kita just macam buat rasa-rasa je orang kata. Dia macam kita makan sikit pun kita dah okay cukup, just nak buat rasa tekak je. Macam tu. Yang terbaru yang saya perasan, sebab saya ada masalah microsleep. Kalau saya drive, selalunya saya akan terlelap. Saya pernah daripada lorong pertama yang slow tu, saya boleh bergerak ke lorong ketiga tu tanpa saya sedar. Lepas tu macam, dia macam a few second je. Lepas tu cuma saya syukur setiap kali benda tu jadi, sebab saya bawa anak-anak, sebab saya selalu pergi macam balik kampung, kerap jugalah. Saya syukur sebabnya bila saya pergi ke lorong ketiga tu, kebetulan kereta tak banyak kat belakang. Alhamdulillah. Cuma ada sekali je lah yang saya pernah terlanggar divider. Masa tu nak balik ke Kedah, dekat Jawi, saya pernah terlanggar divider dekat tepi. Daripada lorong 1 lah pergi ke lorong 3. Crack lah cermin tepi tu. Tapi Alhamdulillah selamat family. Dan kebetulan memang tak ada kereta masa tu. Dan saya perasan microsleep tu tak ada dah sekarang. Alhamdulillah. Yang tu yang saya perasan. Saya ada rasa mengantuk masa saya memandu, tapi dia tak sampai saya lalui fasa microsleep tu. Yang tu yang latest lah yang saya perasan bila saya ambil consume kopi CEO tu setiap hari. Yang saya boleh bagi feedback untuk kopi CEO je lah, sebab yang tu yang memang saya hari-hari minum. Yang lain-lain tu adalah kadang-kadang biasalah kita ni ada masa-masa teringat kita minum makan, ada masa-masa tak. Itu je lah. Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Puan Liza. Tak kurang hebatnya juga, tak kurang hebatnya. Dia tak payah nak challenge cancer pun kira okey lah ni kan. Okey. Testimoni ada 2-3 tu, ada pasal badan berat badan lah, ada pasal microsleep. Oh bahaya. Siapa yang tak tahu microsleep ni adalah keadaan apabila kita akan terlelap dengan mendalam dalam waktu yang singkat. Okey. Maksudnya kita tengah, contoh tadi bawa kereta kan. Kita bawa kereta, tiba-tiba macam kita tidur nyenyak. Tiba-tiba hilang macam tu saja. Mungkin 2-3 second. Lepas tu jaga balik. Dalam 2-3 second itu, 2-3 saat itu, Tuhan lah yang jaga kita. Saya sendiri pernah microsleep. Masa saya bekerja dulu, saya kena buat satu event besar 3 hari. 3 hari, yalah tidur pun lebih kurang lah kan masa tu. Kebetulan sebelum hari yang last itu, event tu adalah event berkenaan dengan satu pertandingan. So ada seorang judge ataupun juri yang hadir dalam event itu. Malam itu pukul 2 pagi dia sakit, kena bawa dia ke hospital. Balik pukul 5 lebih. Emergency lah buat. Nasib baiklah tempat yang kita buat event tu, hotel tu depan tu sikit jauh hospital. Tak adalah jauh no kan. Orang Perak je lah jauh. Tidak ada jauh no katanya. Jadi kita bawa dia pergi hospital pukul 2 lebih itu. Lepas tu pukul 5 lebih pagi balik, lelap dalam 15 minit, bangun sembahyang subuh, start balik event. Habis event pukul 6.30. Saya balik rumah, masa tu dekat Subang Jaya. Event tu, rumah saya dekat Kota Damansara. Dalam perjalanan 5 kali microsleep. 5 kali. Tetih sangat. Tuhan lah yang menjaga. Kalau tidak, ada lebih kat sini. Kan? So, penting ya. Penting sebab apa? Kena ada apa? Setiap kali di mana saja
di mana saja anda berada, bawa kopi. Kan? Masih baik ada kopi dalam poket. Okay. Boleh buat gini. Okay. Seterusnya. Kita akan mulakan dengan kita punya perkongsian daripada kita punya speaker yang pertama. Speaker yang pertama kita ini adalah seorang orang muda berasal daripada Kelantan.